Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini saya ingin bercakap tentang seorang pemfitnah yang terkenal di Malaysia, yakni Dr. Haris. Kepada Dr. Haris, anda tak perlu spin fakta untuk mengatakan bahawa anda bukan seorang pemfitnah. Sebab sebelum ni, dengan Syakilah Saiful, 4 kali hang dah mengaku sebagai pemfitnah. Bukti dia ni. 4 kali. Dalam satu statement ni, hang menyebut telah memfitnah Syakilah Saiful. Maka jelas terbukti secara official, secara mahkamah, bahawa Dr. Haris adalah seorang pemfitnah. Bahkan Dr. Haris juga adalah contoh terbaik kepada Asam Jawa bahawa golongan Asam Jawa juga adalah golongan pemfitnah. Tetapi hari ini, saya bukan nak sebut pasal Syakilah Saiful. Saya ingin membuktikan bahawa Dr. Haris kaki spin dan juga kaki fitnah. Kita tengok statement daripada Dr. Haris yang dipost kat Facebook. Contoh atau model terbaik daripada Aswaja sebagai seorang pemfitnah. Kita tengok dia kata apa. Selesai dengan penghakiman persetujuannya. Oh, konon-kononnya nak pemain orang lah. Ni Haris. Kalau nak pemain orang pun, tengok cermin dulu bro. Sebab apa? Orang tahu hang kaki fitnah dalam Malaysia. Secara official. Secara official, hang adalah seorang pemfitnah. Okey, kita tengok lagi. Maksudnya penghakiman persetujuan yang direkodkan secara bersama untuk menyelesaikan kes. Amboi, pandai sungguh hang Pusin. Kita tengok lagi. Ini bukannya penghakiman oleh hakim atau perintah yang mendapati ianya adalah satu fitnah. Haris, nak abang hang, kalau hang nafikan macam mana sekalipun hang bukan pemfitnah, tetapi hang tetap pemfitnah secara official. Kita tengok lagi. Harap penceritaan malam nanti biarlah bertepatan. Bukannya perintah mahkamah, ia persetujuan bersama. Tanpa persetujuan saya, mahkamah tidak akan keluarkan perintah. Oh, kira hang lagi besar daripada hakim lah. Haris, sedaklah sikit. Aku boleh buktikan bahawa Haris ni adalah seorang yang jahil, tapi nak bercakap agama. Lalah makan diri ya. Posting ni adalah posting salam 85K. Dan aku ingin menunjukkan bahawa Haris berbohong. Menunjukkan Haris adalah seorang munafik. Salah satu ciri-ciri munafik adalah berbohong. Dari berbohong itulah menjadi seorang pemfitnah. Kita tengok lagi apa statement sebenar daripada mahkamah. Satu perintah ke atas defendant. Tapi hang kata apa? Ia bukannya penghakiman oleh hakim, yakni bukan satu perintah. Tu kata hang kaki spin, kaki kencin. Ciri-ciri pemfitnah mesti spin, mesti kencin, baru boleh jadi seorang pemfitnah yang official. Kita tengok lagi sekali. Satu perintah ke atas defendant Dr. Haris untuk menarik balik dan memadamkan kenyataan-kenyataan fitnah video tersebut selewat-lewatnya pada 23 hari bulan 12 2025. Satu injasi untuk menghalang defendant dan atau ejen-ejennya melalui cara apapun daripada mengeluarkan dan atau menerbitkan dan atau menyebarkan dan atau menyebabkan penerbitan kenyataan-kenyataan berunsur fitnah terhadap plaintiff. Maknanya, geng-geng hang pun tak lewat keluar video hang. Sebab video tu video fitnah. Haris, sebelum aku tamatkan video ni, aku tanya satu soalan. Macam mana hang bayar 85K tu? Dengar kata hang bayar secara ansuran selama 36 bulan. Macam beli motor. Buta kare je sebulan-sebulan hang bagi kat Dr. Rozaimi. Sebulan dekat 3,000. Padahal muka hang 2,800 aku dengar kata, betul ke? Padahal muka hang. Sekian, Assalamualaikum.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Haris bin Muhammad Ismail dengan ini merakamkan permohonan maaf secara rasmi kepada Prof. Dr. Muhammad Rozami bin Ramli kerana telah menerbitkan satu video yang didakwa sebagai fitnah menerusi akaun YouTube saya bertekening insight yang bertajuk Dr. Rozami kuliah di Masjid Kosong beserta deskripsi video. Kelihatan Dr. Rozami kuliah di Masjid Kosong adakah satu lakonan untuk membina persepsi, di mana melalui video tersebut saya telah membuat kenyataan-kenyataan seperti berikut. Mendakwa bahawa Dr. Rozami memberikan kuliah di masjid yang kosong, mendakwa bahawa Dr. Rozami melakukan watak memanipulasikan situasi, memanipulasikan penonton dan membina persepsi seolah-olah ada jemaah di hadapan Dr. Rozami, dan mendakwa pelakuan Dr. Rozami ini adalah memalukan. Sedangkan saya mengakui bahawa Dr. Rozami tidak pun melakukan watak memanipulasikan situasi, memanipulasikan penonton dan membina persepsi seolah-olah ada jemaah di hadapan Dr. Rozami, dan saya tidak membuat semakan dengan Dr. Rozami berkenaan fakta sebenar tentang kuliah tersebut. Saya menyedari bahawa video yang didakwa sebagai fitnah dan tidak benar tersebut telah mengakibatkan kesan buruk kepada reputasi, maruah dan nama baik Prof. Dr. Rozami bin Ramli sama ada dari segi pribadi maupun profesional. Saya sesungguhnya amat kesal atas perbuatan tersebut dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas tindakan saya. Saya sedar bahawa kenyataan yang didakwa sebagai fitnah melalui video saya tersebut tidak sepatutnya dikeluarkan. Sebagai seorang Muslim yang baik, memandangkan saya membuat andaian yang tidak benar bahawa masjid tersebut adalah kosong sedangkan terdapat jemaah di dalam masjid ketika kuliah Dr. Muhammad Rozami bin Ramli berlangsung. Oleh yang demikian, saya dengan ini menarik balik sepenuhnya kenyataan-kenyataan yang didakwa sebagai fitnah tersebut melalui video tersebut dengan memadam video tersebut dari keseluruhan media sosial saya, dan memohon maaf secara terbuka tanpa syarat dan ikhlas kepada Prof. Dr. Muhammad Rozami bin Ramli serta berjanji tidak mengulanginya lagi terhadap Prof. Dr. Muhammad Rozami bin Ramli. Sekian, terima kasih. Jangan berlakon sebagai ada jemaah. Itu yang membuatkan perkara ini menjadi kelakar dan kredibiliti Dr. Rozami sebagai seorang rektor terjejas. Sebab Dr. Rozami sedang melakonkan watak, memanipulasikan situasi dan membina persepsi seolah-olah ada jemaah di hadapan Dr. Rozami. Sebab apabila video ini di-upload, kita akan lihat macam ni. Nampak tak? Seolah-olah bercakap dengan jemaah di hadapan. Pandang siapa tu? Dengan siapa tu? Saya tak faham bagaimana perasaan Dr. Rozami yang sedang melakonkan watak ini dengan pengetahuan bahawa tidak ada orang di hadapannya dan mengetahui bahawa ini akan memanipulasikan penonton seolah-olah Dr. Rozami ini dijemput dan ada jemaah berada di hadapan mendengar kuliah ini.